Alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana memberi kita segala nikmat hingga kita mampu meneruskan kehidupan hari ini, dan juga kita merasa nikmatnya sebagai pengikut Rasulullah. Maka alhamdulillah dan syukur selawat pada Nabi atas hadiah sebagai pengikut Rasulullah, dan insya-Allah bukan saja untuk sahabat tapi juga untuk semua mereka yang terus mengikut apa yang dipesan oleh Rasulullah untuk kita. Okey, insya-Allah mudah-mudahan pertemuan ini diterima Allah sebagai pertemuan untuk mendapat redha-Nya, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih pada kuliah yang dibekalkan. Mudah-mudahan apapun keadaan kuliahnya, apapun keadaan caranya, kita tetap merasa bahawa ini adalah sebahagian daripada hadiah dari Allah untuk kita merasa nikmat untuk menjadi seorang hamba yang benar-benar lapang, tenang dan bahagia. Hari ini dunia kita ni sudah diberikan bukan saja cukup dari segi harta benda, tetapi juga memberi ancaman pula kepada kekuatan-kekuatan dalaman. Kekuatan dalaman hamba Allah sekarang sangat rapuh, terutama yang muda-muda lah. Orang tua pun kadang rapuh juga. Sebab itu kalau kita melihat rekod-rekod sakit mental ataupun rekod-rekod sakit jiwa atau rekod-rekod daripada psikologi di hospital, ramai sangat yang terganggu emosinya, terganggu mentalnya, dan yang paling sulit kalau dia kata orang tua, nyanyuknya, dan juga apa kita kata dementianya dan sebagainya. Dan itu baru kita melihat pesakit-pesakit yang kita kata sulit untuk diurus kerana bukan faktor fizikal. Jadi kita yang rasa tak bahagia, siapa rasa bahagia sekarang? Agak-agak kadang-kadang kita tak tahu kita ni bahagia ke tak bahagia. Dan kata kita dah tak nak memikirkan aku ni bahagia ke tak. Yang penting boleh hidup. Jalan pagi petang. Tapi bila tanya, are you happy? Tak tahu nak cakap. Nak kata happy pun tidak, nak kata tak happy pun tidak. Kerana kita terus merasa bahawa kekuatan kita ialah meneruskan kehidupan, tidak lagi memberikan perhatian kepada apa yang ada dalam kepala aku, apa yang ada dalam perasaan aku, dan apa yang ada dalam hati aku. Akhirnya akan sampai satu tahap di mana kita dah tak nak fikir pasal diri kita. Ini yang jadi masalah sekarang. Sebab itu kita kata kalau di peringkat remaja yang sangat mengancam ialah bunuh diri itu sudah jadi biasa. Jadi bunuh diri sudah jadi satu penyelesaian. Tak lulu peksa, kena marah, boyfriend tinggal dan sebagainya, perpisahan, dan ya Allah, sebab di internet, disebabkan handphone, disebabkan kartun je boleh bunuh. Jadi kalau ada satu kes yang tu, dia kata dia tikam mak dia hanya bergagak. Bukan, ini cerita sebenar. Kes tu kira ialah handphone kan, kita manalah tahu dia nak letak ke, nak simpan ke. Jadi mak tu ubah je, salah screen je kita kata. Jadi maknanya ada banyak sebab sekarang yang menyebabkan berlakunya jenayah-jenayah bukan kerana kes besar. Kerana ramai orang yang sudah tidak tahu aku ni bahagia ke tidak, aku ni bergembira ke tidak, aku ni tenang ke tidak, aku ni lapang ke tidak. Jadi muka kita sudah tak boleh digambarkan aku ni tenang ke tak dalam hidup. Yang penting dapat makan, boleh kerja, balik kerja, makan, balik kerja, balik pergi kerja. Jadi akhirnya kita sudah hilang satu kekuatan yang namanya happiness. Jadi bila tua nanti, bila kita di peringkat umur 40 ke atas, tua lah tu. Okey, 40 ke bawah muda. Jadi kalau 40 ke atas itu kita tak dapat merasa nikmatnya bahagia ataupun nikmatnya apa yang kita kata happiness, kita akan melalui masa tua yang sangat membebankan, masa tua yang sangat bosan. Okey, sebab itu ada orang tua yang suka berjalan, ada orang tua yang suka buat macam-macam. Okey, kawan Umi memang tak tahu Umi dah cerita ke belum. Dia kebetulan tahun ini menyambut hari lahir ke-76. Okey, maknanya dia tua setahun daripada Umi lah.
So kita pun mengucapkan ini kes, bukan kita nak kata salah ke betul ke apa ke, ganjil ke tak ganjil. Tapi untuk melihat bila kita kata okay, happy birthday, mudah-mudahan ni macam biasa-biasalah kan. Jadi dia pun jawab syukur alhamdulillah masih walaupun 76 masih boleh mengurus diri dan masih boleh mengurus suami. Kita pun terperanjat kan, kita tak tahu yang di umur itu kami ditemukan jodoh baru 3 bulan. Di umur 76 tahun. Artinya apa? Macam mana? Itulah kes. Umi tak tahu yang tu. Ini tahu pasal dalam grup Umi lah. Jadi Umi angkat dia sebagai satu kes kerana tak ramai orang kita yang memikirkan nak kahwin di umur 70. Dia 76. Okey. Jadi menunjukkan ada satu perubahan. Ada satu keadaan yang mana kita kadang-kadang kalau sihat ke tak sihat ke. Jadi kita bayangkan dia sihat ke tak sihat. Kita bayangkan positif ke tak positif. Kalau masyarakat tengok dia okey ke tak okey. Keluarga tengok kita kan macam-macam fikir kan. Jadi pada Umi sekali lagi itu satu contoh yang positif. Contoh yang positif sebab dia kata sekurang-kurangnya dapat ada teman menjalani hari tua. Walaupun dah tua dah sebenarnya kan. 76 tu dah tua lah dah kan. Maka kalau kita kata dah umur 40 tak kahwin lagi. Jadi datanglah istilah andar tua, ingat tak? Anak dari tua. Kita pun rasa orang gelar kita macam tu masa dululah zaman-zaman Umi. Woi lagilah. Kalau 15, 16, 17 tu tak kahwin dah anak dari tua lah dah kisahnya. Contoh kan. Jadi Umi salah seorang daripadanya yang menentang lah. Kira lantak lah kau nak kata tua ke muda kan. Yang penting aku nak belajar dulu. Aku nak belajar, aku nak ada kerjaya, nak tolong mak, nak hantar mak pergi Mekah macam tu. Sebab kita ada impian kan. Jadi tak, sebabnya kata kawan-kawan ni daripada form 3 kahwin semua dah. Contoh kan. Jadi maknanya kita nak sampai form 5. Hui, dah tuanya kamu. Esok jadi anak dara tua macam mana? Tak kisahlah, kita terima kan. Jadi kena beranilah. Berani dengan mak, berani dengan nenek, berani dengan jiran-jiran. Supaya kita tak jadi macam jadi masalah bila digelar macam tu. Okay. Tapi bila kita dapat berita mengatakan 76 menikah, itu luar biasa lah kan. Jadi sama ada kita nak menilainya sebagai positif ataupun negatif. Ataupun kita nak menilaikan dia bahagia ke, ataupun memang nak mencari pertolongan. Ataupun nak memudahkan perancangan hari tua. Ataupun nak mati ada orang nak ajar syahadah dan sebagainya kan. Ataupun ada orang yang nanti nak melawat kuburan. Sebab dia memang tak pernah kahwin lah. Jadi maknanya sekali lagi kita menerimanya dalam keadaan yang sangat positif. Kerana kita menggambarkan orang yang masih mahu berkahwin dan masih mahu mengurus orang lain di umur itu adalah sangat positif. Okay, jadi jangan terperanjat esok ada 70, ada 80, tak tahu ada ke tidak. Jadi maknanya kalau umur 30, 40 tu dah normal lah boleh kahwin. Sebab yang paling tua kawan Umi umur 55. Okay, masa itu pencen 55. Umur 55 yang berkata, Bing kau cari buatkan sikit bunga telur dalam 30 dengan 300 banyaknya macam mana aku nak buat banyak-banyak macam ni kan. Lepas itu nak buat macam mana kau bawa pergi masjid. Rupanya dia nak nikah. Dah pencen tau. Contoh. Okay. Jadi masa itu umur 55 pun dia kata ish, masih terfikir nak nikah. Contoh macam tu. Jadi sekali lagi kita nak bangun, kita melihat bahawa Malaysia adalah sedang menempuh negara tua. Negara tua maknanya orang tuanya ramai yang masih sehat. Orang tuanya ramai yang masih aktif. Okay. Jadi itulah mereka kata satu daripada hasilnya ialah tak kira lah umur berapa. Kalau ada kesempatan kahwin. Kerana perkahwinan itu merupakan satu daripada ruang-ruang untuk mendapat bantuan ataupun pertolongan semasa tu tua. Jadi yang muda-muda ni jangan sombong-sombong, kahwinlah.
Esok takut dah tua tak sempat nak kahwin. Itu satu. Yang kedua, kita jangan merasa kahwin tu beban. Hari ini sudah ada budaya tak nak kahwin. Okey, pada adik ke, ada kakak ke, ada siapa-siapa anak buah yang sudah membuat keputusan tak nak kahwin. Nanti dah tua esok siapa nak tengok? Okay, siapa nak teman kamu? Dan gigit-gigit itu siapa nak teman? Contohlah. Jadi maknanya kita kata ada tanda sihat mental, ada tanda sakit mental. Jadi kalau kita katakan yang dah tua masih nak berkahwin, maknanya kita nak kata dia sihat ke tak sihat. Bergantung balik kepada kehidupan orang itu, keadaan orang itu. Jadi kita tak boleh judge, kita tak boleh nak buat kesimpulan bahawa kahwin tua tu tak sihat, kahwin tua tu tak sesuai. Itu tak boleh. Jadi bila kita tengok macam tu, bagaimana dia nak menangani pandangan keluarga, pandangan adik-beradik, pandangan masyarakat kan. Tapi itulah, tak ada gambar, tak ada jemputan, tak ada apa, walaupun kita close friend. Nasib baiklah ada birthday. Jadi kau tak ada birthday langsung tak tahu. Walaupun ada orang yang nampak di supermarket gitu kan. Sebab kita dah tahu dia single daripada muda sampai tua. Tapi tiba-tiba ada jalan, adalah orang bercakap. Jadi kita kata ya Allah, itulah berkata syar'i tak syar'i tadi. Kita nikah tu penting, tapi beritahu orang tu juga penting, kerana orang tidak memikir ataupun memikir benda-benda tak cantik. Jadi jangan anggap aku dah selesai dah, yang nikah aku, yang apa dia sibuk nak beritahu orang. Itu pun tak salah juga kan. Itulah kita orang kata, walaupun tak jemput ke, tak ada kenduri ke apa ke, tak ajak kawan ke, bagilah gambar. Sekurang-kurangnya kita kata kalau jumpa ni suaminya, ataupun kita kata nak ucap selamat pengantin baru, tak ada juga. Jadi itu satu, maknanya dia belum sangat positif lah contohnya. Okey, jadi sekali lagi kita kenapa membawa cerita ini, kerana kita nak melihat apa suara-suara dalaman kita. Dalam badan kita ni, dalam otak kita, dalam otak kita, dalam perasaan kita, dalam hati kita ada suara-suara. Apa yang kita katakan inner voice, ataupun ada perasaan-perasaan dalaman. Tapi bukannya yang cerita orang dulu-dulu kata ada yang dalam tak ada orang halus lah apalah. Bukan itu. Ini nak kaitkan dengan jiwa yang tenteram, jiwa yang tenang, jiwa yang damai. So Umi sekarang ni tengah fokus macam mana nak mengangkat perjuangan kita, kuliah kita adalah untuk membangun satu jiwa yang lapang, satu jiwa yang tenang. Kerana apa? Kalau tak jumpa tenang, tak jumpa lapang, ibadahnya sakit. Ibadah kita penat. Sebab itu kekuatan yang nak diangkat, kalau kita ambil balik prinsip-prinsip dalam Islam, yang namanya bahagia. Siapa orang bahagia? Orang yang bahagia ialah orang yang pertama, orangnya beriman. Dan kedua, orangnya apa? Membuat amal-amal soleh. Orangnya bertakwa, orangnya beriman, orangnya suka buat kerja-kerja amal. Amalnya amal soleh, amal jariah ke amal. Tapi maknanya mampu untuk bergerak membantu orang lain. Itu kekuatan. Jadi sekali lagi, apa yang menyebabkan pertama kita tidak bahagia? Apa yang menyebabkan kita tak tenang? Apa yang menyebabkan kita risau? Apa benda yang paling merisaukan kita? Agak-agaklah duit. Kurang duit, kurang makan, kurang kerja, kurang anak-anak meragam dan sebagainya. Banyak-banyak, sebenarnya sangat banyak benda-benda yang menggugah ketenangan kita. Betul? Jadi sekali lagi, semua kesulitan, duit, anak, keluarga, pekerjaan dan sebagainya itu, kawan-kawan dan sebagainya, adalah faktor-faktor luaran. Okay? Faktor luaran yang tidak boleh kita selesaikan kalau dalaman kita belum selesai. Orang bergaduh, dia tidak akan sanggup nak minta maaf kat orang tu. Katalah bergaduh, nak minta maaf, tak nak lagi bergaduh, katakan. Nak buka mulut, nak cakap jumpa orang tu, tak mampu nak buat. Apalagi dia, bukan salah aku, salah dia. Dia lah minta maaf dulu patutnya. Kita memperjuangkan supaya kita bukan minta maaf yang pertama. Okay? Jadi sekali lagi kita nak bangun konsepnya ialah, pertama kita kata kalau ikut kekuatan yang nak dibina, pertama kita kata siapa nak duduk di jambatan. Itu soalan pertama dulu.
Okay. Siapa rumahnya lalu jambatan baru sampai rumah? Okay. Ada tak orang duduk di jambatan? Ambil angin bolehlah, tapi tak pernah duduk kan. Kalau kita pergi Putrajaya, jambatannya semua cantik-cantik, betul? Macam-macam. Tapi ada tak orang tidur situ? Tak ada kan? Apa sebab agak-agak? Dia jambatan je. Betul ke tidak? Jadi ambil balik pesan Nabi ataupun kita kata pesan Al-Quran, bahawa dunia ini adalah jambatan. Jadi tanya balik dalam diri, kalau kamu nak duduk di jambatan, bermakna kamu tak jumpa namanya bahagia. Kamu tak jumpa namanya lapang, kamu tak jumpa namanya tenang. Ini kita simplify, kita mudahkan urusan ataupun ungkapan apa kita kata tasawufnya. Apa yang buat kita tenang? Nak duduk rumah ke duduk jambatan? Kita sayang jambatan ke sayang rumah? Sayang rumah. Banyak jaga jambatan ke banyak jaga rumah? Banyak jaga rumah. Itu konsep-konsep pertama bagaimana Tuan Guru kita memasukkan elemen-elemen tasawuf supaya kita merasa nak duduk jambatan. Ada ke orang duduk jambatan? Tak ada. Ada tak orang yang sibuk menghias jambatan-jambatan dia, tapi rumahnya biar kopak-kapik macam tu? Ada ke tak ada? Tak ada kan? Tapi kita pula, ni yang kita kata nak jadi tadi yang kita kata, orang yang bahagia ialah orang yang beriman. Orang yang bahagia ialah orang yang bertakwa. Siapa sibuk, sebab kita kata dunia ini jambatan. Rumahnya kat mana? Kalau dunia ni jambatan, rumah kita di mana? Selepas jambatan. Okay. Jadi maknanya untuk dapat jumpa rumah kita, kita lalu jambatan. Maka sekali lagi kita dipesan oleh Nabi, kamu adalah pengemis, kamu adalah pengembara, kamu adalah pelancong. Bila kamu pelancong, rasa-rasa nak tinggal tempat melancong kan, nak balik? Balik. Pergi umrah, balik tak? Balik. Artinya sekali lagi, kalau kita andaikan pegang prinsip ini, aku ni pelancong. Bila pelancong ataupun aku ni perantau, aku ini pengembara, maka pusing kok mana pun pengembara dia nak balik juga. Okay, kalau kata kita ambil cerita Ibnu Battuta, dia dari mudanya umur 18 mengembara seluruh dunia, akhirnya nikah hampir 40 tahun umur baru jumpa balik kampungnya. Bermakna dia balik ke tak balik? Balik kan. Jadi prinsipnya, mengapa kita nak mencari bahagia, mengapa kita nak mengekalkan tenang, mengapa kita nak merasa lapang dada tu mahal. Boleh faham? Macam mana, kenapa kita nak mengekalkan lapang dada, tenang, lapang, apa kita katakan bahagia tu? Kerana kita bukan duduk jambatan. Jambatan untuk kita lalu sahaja. Kita sedang melalui jambatan nak menuju rumah asal kita. Jadi kalau kita kata istilah orang, ada setengah orang kata istilah balik kampung tu mudik. Kalau Indonesia dia kata mudik. Maknanya kita katalah, kalau kita tengok hari raya kan ramai yang balik. Oh, nak balik kampung kan. Kita teringin sangat raya bersama keluarga. Kita teringin sangat nak balik kampung. Kenapa keinginan itu tidak muncul dalam diri kita? Okay? Bahawa balik yang sebenar yang kita nak pegang ialah balik kampung asal. Balik kampung yang paling hakiki. Jadi kekuatan yang nak dibangun, siapa nak bahagia, dia mesti mikirkan aku nak balik. Aku nak balik nak bawa apa? Okay? Aku nak balik kampung nak bawa apa? Aku nak balik kampung nak buat rumah macam mana? Kira ada 2-3 bibik yang Umi jumpa kan. Ada bibik tu yang dia memang tak berjalan, tak ke mana-mana. Tu saya kata, bibik buat apa duit banyak-banyak bibik? Sebab oleh kerana lamanya duduk dengan majikan dan oleh kerana baiknya kerja yang dibuat, gajinya 1,000 lebih. Okay. 18 tahun ke 19 tahun bersama dengan majikan yang sama.
Jadi kerja lama, punya lama-lama kerja ni tak ada kita ingin nak berjalan ke, nak ke mana ke gitu. Dia kata tak. Kenapa? Saya bekerja kumpul duit nak buat rumah di sana. Nak buat rumah di kampung. Okey. Dan dia izin Allah meninggal di rumah majikan. Akhirnya kan. Tapi dia dah kumpul macam-macam, dah jumpus. Dia beli barang, dia tak tahulah pakai kan sekarang handphone banyak boleh beli barang kan. Dia dah siap kemas semua, dia masuk kotak semua, tinggal lagi nak hantar je lagi. Jadi majikannya pun tak tahu. Tahu-tahu bila dah meninggal, majikan keluarganya kata tolong puskan barang-barang yang dah dikumpul oleh adik saya katanya kan. Jadi bila ditanya kenapa tak nak belanja itu ini, kerana nak kumpul duit nak buat rumah di sana, rumah asal. Ini pun prinsip yang kita nak pegang. Bermakna dia kata saya kerja bukan nak mewah-mewah ke nak apa-apa, tapi nak buat rumah. Itu kalau kita ambil itu bawa ke akhirat, untung ke tak untung? Untung. Artinya sekali lagi kita nak bangun balik kekuatan. Pertama dalam kepala kita, dalam fikiran kita, dalam menjadi matlamat kita ialah aku nak balik kampung. Siapa tak ingat balik kampung, dia akan mabuk dengan dunia. Okay, sebab Nabi kata dunia ini jambatan. Bermakna dia nak tinggal di jabatan, nak menghias jabatan dia, nak jadikan jambatan dia tu yang paling cantik. Langsirnya itunya ini. Rumah tak ingat lagi cerita di rumah yang di sana tu macam mana. Sebab itu sekali lagi jangan terperanjat kalau orang belanja juta-juta untuk menghias rumah. Okay, kalau duitnya banyak tak kisahlah kan. Tapi kadang-kadang hampir mabuklah nak mengurus rumah, menghias rumah dan sebagainya. Sedangkan rumah tu biasa je patutnya kan. Kerana tak ada yang tadi jambatan tadi. Dunia ini jambatan, kehidupan ini jambatan, maka siapa yang nak tinggal di jambatan dia akan lupa rumah. Okey, sebab itu sekali lagi dalam kepala kita sekarang, aku nak jumpa namanya tenang, aku nak jumpa namanya lapang, aku nak jumpa namanya bahagia, kerana aku nak balik jumpa Allah. Aku nak balik ke rumah asal. Jadi kalau ini ada dalam jiwa kita, ada dalam fikiran kita, bermakna kita sentiasa simpan, tak buat dosa, tak banyak-banyak kumpul-kumpul pahala. Kalau kumpul duit selalu kan. Jadi kita nak banyak-banyak kumpul pahala supaya kita balik besok adalah modal untuk nak buat rumah cantik di sana, ataupun nak dapat rumah cantik. Sebab Allah bagi begitu modal kita yang ada. Kalau modal kamu cantik bawa ke sana, maka rumah kamu mesti cantik. Betul tak? Orang yang banyak sedekah, orang yang banyak beribadah, orang yang macam-macam lah. Jadi sekali lagi kita nak bangun balik kekuatan. Satu daripada sebab untuk kita merasa bahawa kita kena ingat kita nak balik. Itu yang pertama. Tetapi dalam hati kita, dalam perasaan kita, tiga dalam ni. Pertama dalam otak, kedua dalam perasaan, tiga dalam hati. Ada suara-suara yang menyebabkan kita tidak ingat kita nak balik kampung. Okey? Kerana apa? Kita tak perasan aku ni senang ke tidak, aku ni bahagia ke tidak, aku ni lapang ke tidak. Pernah sempat tak tanya diri? Agak-agak lah. Tak sempat. Apa sebab tak sempat? Jadi akhirnya solat itu tidak jadi satu yang sangat membahagiakan, tapi hanya menjadi satu tanggungjawab. Dah selepas aku dah buat, okey lah tahu. Dia terlupa bahawa sebahagian daripada proses untuk dinilai ibadahnya apabila dia merasa nikmat sangat. Macam makan sedap lah. Kat mana kedai makan yang kita selalu ingat? Yang makannya sedap. Itu kekuatan yang makanannya sedap. Jadi patutnya kita sebagai orang beriman, saat paling bahagia, saat paling indah ialah masa solat bersama dengan Allah. Tapi berapa ramai yang rasa lepas solat tu nikmat? Berapa orang yang rasa ya Allah syukur alhamdulillah, yang dapat merasa manisnya solat? Kebanyakan kita solat tanggungjawab je. Kalau bukan tanggungjawab, ayah nak kerjanya. Lepas tu nak ada waktu-waktu pejabat macam ni. Okey.
Tarik tidur sekejap. Jatuh. Daripada nak duduk berzikir dan sebagainya. Terhadap pada kita, solat itu dah selesai. Boleh faham? Kita tidak bertanya, aku bahagia tak masa solat? Aku senang tak masa solat? Tapi kita hanya sibuk, tak, habis selesai. Jadi kita tidak bertanya diri kita. Tidak merasa nikmatnya tenang. Kerana otak kita masih kalut. Okay, otak kita tak pernah berhenti berfikir, tak pernah berhenti berproses. Sebab itu kita kata ada perasaan ataupun kita kata ada suara-suara dari otak yang kita panggil inner voice. Ada suara-suara dari perasaan. Oh ada apa kita kata jualan murah contohnya kan. Okey, sekarang macam mana? Sogo ada murah lagi tak? Contoh. Jadi kalau kita kata kalau dengar ada Sogo ada buat ada jualan murah, otak kita rasa apa? Nak pergilah. Perasaannya apa? Nak beli ke tak? Nak belilah. Walaupun penting ataupun tak penting, sebab kita merasa terpanggil. Yang terpanggil tu, yang membuat kita dipanggil pergi tu siapa? Pasal otak kita ada duit dah, dekat gaji dah. Gaji dah masuk dah. Betul ke tak? Yang kedua kita kata cantik ni bukan selalu. Kalau Sogo, kalau sale memang sale betul-betul punya sale. Pandailah otak, pandailah perasaan, dan akhirnya barulah sampai kepada jiwa ataupun hati. Aku sebenarnya nak pakai ke tak pakai? Aku sebenarnya ini penting ke tak penting? Tapi kadang-kadang ada tu dah bahagia dah. Tapi tak pakai pun. Boleh faham? Sebab apa yang mendorong kita? Yang mendorong kita adalah suara-suara dalaman tadi. Pertama dorongannya adalah oleh dorongan nafsu. Okay, ini tiga pendorongnya. Kalau kita banyak hidupnya sikit dengan Allah, jauh dengan Allah, maka nafsu akan jadi bos. Okay, nafsu akan jadi bos, hati akan bawah. Hati akan jadi tak ikut. Hati akan jadi kecil. Hati akan jadi tak bercakap. Lantak kamu lah nak beli, tak beli sudah. Duit engkau kan. Kau cakap dengan mak kita kan, kita kata gini-gini. Ada dah beli kasut. Ada kasut lagi, beli kasut. Lantak kau lah, duit engkau kan. Itu maknanya kita kata kita bertolak atas dasar apa logiknya aku pakai kasut. Banyak. Kenapa sebabnya? Ada orang memang koleksi kasut. Allah. Kalau kita balik ambil kisah Imelda Marcos, isterinya Marcos dulu tu, boleh buat satu supermarket kasut. Nak tunjuk pada kita banyak ke sikit kasutnya. Bukan pakai pun. Okey. Pengalaman Umi dengan seorang sahabat dari Jakarta. Singgah di rumah dia, kebetulan malam, makan malam, turun ke bawah sikit, lalu lintaslah dia punya gerobok, tingkat yang ada gerobok, ada pakaian. Ya Allah, kasut macam kedai kasut. Bayangkan, ya Allah, bila ibu pakai ni? Pakai banyak mana boleh pakai? Boleh faham? Satu je kan. Itulah sekali lagi tu dia kata, habis-habis sedekahkanlah, buat yang baru, ataupun tak payah beli lagi lah. Kasut satu je boleh pakai kan. Favorite. Kemana pergi pun kasut handbag kasut handbag. Memang ketagih betul orang perempuan dengan kasut dan handbag. So esok mati buat macam mana bu? Pandai-pandailah yang hidup. Okay. Buat kedai baru kata kan, contoh. Artinya banyak kasut. Ada tak orang sini yang suka kumpul-kumpul kasut? Itu sebab kita tak banyak duit kan. Jadi bila orang kaya, itulah kita kata apa suara yang mendorong dia untuk beli. Okey, pertama kita kata masalah dorongan suara tadi daripada nafsu. Jadi kalau kita ikut semua apa nafsu kata, kita jadi hamba nafsu, bukan jadi hamba
Allah, ni kekuatan yang paling kita tak jaga. Yang kedua, bisikan dari syaitan. Katalah, kalau beli satu banyak ini, kalau beli dua dia jadi banyak ini, lagi untung kan. Jadi patutnya beli satu sebab kasutnya satu. Tapi kalau beli atau jubah kalau beli satu hari ni harganya, kalau beli dua banyak kurangnya kan. Padahal nak pakainya siapa? Kita je, betul tak? Jadi ada dorongan tadi. Pertamanya dorongan nafsu, nak beli. Ataupun kita kata sebab kita ada duitnya. Kedua, kita kata nak beli dua, nak beli tiga, nak banyak. Nak banyak kan, dia offer tu bukan entah 5-6 tahun. Jual kata ini 5 tahun sekali baru ada offer. Awak dah mati besok, lagi setengah mati. Maka setan akan kata belilah, rugi. Macam-macam bisikan. Yang ketiga, baru kita kata bisikan dari malaikat ataupun bisikan dari Tuhan yang namanya ilham. Boleh faham? Kita dikawal oleh 3 perasaan ini. 3 benda ini untuk bertindak. Semua gerakan kita, semua kehidupan kita digerak oleh 3 suara ini. Kalau 3 suara ini tak mampu diurus dengan baik, kita tak jumpa namanya tenang. Kita tak jumpa namanya lapang. Kita tak jumpa namanya lapang dada. Boleh faham? Jadi untuk semua masalah luaran yang duit lah, anak lah, keluarga lah, rumah lah, apa ke, tak boleh diurus dengan baik kalau suara ini masih menguasai kita. 3 suara ini. Sebab itu kalau anak meragam, kita nak marah aja, betul tak? Nak lempang aja, nak jerit aja, nak pukul aja, betul? Kalau setan tu sampai pukul macam setengah mati, itu dah setan dah, bukan lagi nafsu. Okay, ini kekuatan-kekuatan. Jadi akhirnya anak-anak kita jadi mangsa-mangsa yang tak sihat. Apa sebab tak sihat? Lebih banyak dapat dimarah daripada dapat disayang. Jadi kalau ada anak-anak sekarang yang remaja, yang besar sikit, yang sanggup lawan mak dia, sanggup tak nak dengar mak dia, kerana zaman-zaman dia membesar penuh dengan kemarahan. Okay, sebab itu kita kata suara yang keluar dari perasaan, suara yang keluar dari otak, dan suara yang keluar dari hati, yang mana paling banyak? Kita banyak keluar yang 2 ni. Okay, yang dari nafsu dan dari setan. Sebab itu kita kadang-kadang kata kamu ni dari kecil mak dia jaga dari 2 tapak kaki. Wah, nak tunjuk ke anak yang dia berjasa. Faham tak? Ada tak kita sebutnya tu? Allahu Akbar. Bila sebut begitu, bermakna kita nak anak kita bahagiakan kita sebab kita jaga dia. Anak pula sebut, bukan aku suruh, bukan aku nak lahir. Sakit hati tak? Selagi sakit hati, mak sakit hati, dia pun sakit hati. Akhirnya berlakulah perpecahan dari dalam, bukan dari luar. Ya, kebanyakan anak-anak yang tak nak balik jumpa mak ialah pecah dari dalam, yang tidak dirawat. Pecah macam ni lah. Okay? Jadi kita katakan, kita kena faham bahawa kita kata 3 suara ini adalah pendorong paling penting untuk kita tak jumpa namanya tenang. Jadi kena semak diri kita. Jadi apa sebab kita kata 3 tadi? 1 oleh nafsu, kedua oleh setan, ketiga oleh lintasan-lintasan ataupun ilham. Ilham dari malaikat atau dari Allah yang ujungnya membawa kepada kebaikan. Okay? Sebab itu kita kata dorongan yang mendekat yang kita kena dengan Allah, maknanya itu dorongan ilham dari Allah atau dari malaikat ataupun yang baik-baik. Kedua, kita kata kalau dorongan itu ataupun suara itu buat kita meragam, buat kita nak bergaduh, buat kita lawan Allah, buat kita tak tenteram, bermakna itu 2 suara yang datang tadi, dari nafsu atau dari setan. Okey? Okey. Mengapa ini mesti diurus? Ini yang pentingnya ialah akan bisikan-bisikan ini akan membunuh semua yang namanya aman, semua namanya tenang, ya, semua namanya bahagia, atau semua namanya lapang dada. Sebab itu kita kena belajar, kena semak. Aku nak pergi shopping ni, nak beli apa sebenarnya? Kita kena berunding balik.
Nak beli ke tak beli? Yang mengatakan kuasa beli itu siapa? Yang mengatakan tak payah beli itu siapa? Sebab itu yang nama kita gunakan fikiran kita untuk tidak terpengaruh oleh nafsu dan tidak dipegang oleh setan. Okay. Macam makan jugalah. Okay. Makan nak banyak ke sikit? Nak banyak ke sikit? Nak banyak aja walaupun belum tentu habis. Kenyang mesti kenyang. Kalau tak kenyang habis tu. Tapi kalau kita kata kita belajar dengan orang yang minum minuman keras, kenapa dia boleh minum berbotol-botol? Kerana setan buat dia tak cukup-cukup. Okay, jadi kalau kita makan, yang makan tu bersama setan, itu sebabnya kata bismillah gitu begini. Bersama setan kita nak. Tak cukup. Nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Tu kita kata. Jadi akhirnya kita tak jumpa namanya lapang dan tenang serta sihat tadi. Okey, yang pertama, kita dah tahu dah 3 suara, 3 sebab bahawa kita boleh hilang tenang. Kita boleh hilang lapang, kita boleh hilang senang hati. Boleh faham? Apa dia suara-suara itu? 1, nafsu. 2, setan. 3, ilham dari Allah atau dari malaikat. Okey. Sekarang kita nak tengok pula mengapa itu perlu dikawal. Okey, sebab perlu dikawal. Pertama, kita kata perasaan ini boleh bagi kita sedar ataupun tak sedar. Kalau tak sedar, kita akan jadi mangsa terus-terusan. Boleh faham? Jadi pertama, mengapa kita kena kawal? Suara dalaman ini membantu kita untuk tergesa-gesa. Kau tak beli sekarang, rugi. Beli sekarang. Buat sekarang, kalau lambat. Okey. Padahal waktu tu waktu solat, sekarang lah. Ada tak? Nak suruh bangun pagi cepat, nak suruh makan cepat, nak suruh siap cepat. Betul ke tidak? Jadi itu apa yang menyebabkan kita tergesa-gesa? Itu adalah dorongan-dorongan dalaman tadi. Jadi siapa terperangkap dengan tergesa-gesa, maknanya dia sudah ditawan. Tergesa-gesa tidak akan buat kita tenang, tidak akan buat kita bahagia, tidak akan buat kita lapang dada, tidak membuat kita senang hati. Okey? Jadi apa contoh tergesa-gesa? Nak cepat solat. Okey, nak cepat saja keluar Allah dah, kau azam berimanah dah, habis 3 kul aja lah yang paling senang. Yang penting buat. Betul juga. Jadi kita kata ada benda-benda yang suara itu mendorong kita untuk cepat. Tak payah zikir Allah, makan dulu. Okay, ataupun kita merasa bahawa ada yang kata, tak payah cepat, zuhur kan panjang. Tak? Ada yang nak suruh kita solat cepat, tapi solatnya cepat-cepat. Ada yang kata tak payah kelang kabut, kan suruh panjang. Makanlah dulu, sembanglah dulu. Jadi itu pun boleh menyebabkan kita hilang tumpuan, hilang perancangan. Sebab itu kena sedar bahawa dalam diri kita ada suara yang dorong kita untuk positif dan negatif. Kalau sampai mendorong kita untuk cepat-cepat, apa jadi kalau orang nak cepat kaya? Rasuah, betul tak? Contoh, ambil orang punya, buat benda salah, peraturan tak ikut dan sebagainya. Sebab nak cepat kaya. Contoh, apa yang menyebabkan kita nak cepat popular? Orang yang nak cepat popular, dia buat apa? Buatlah konten gila-gila, betul tak? Nak dapat follower juta-juta, beribu-ribu dan sebagainya. Dan kita bangga pula tu, dapat follower banyak-banyak. Padahalnya kita kan buat apa pun. Allah tak tanya berapa ramai follower kita. Yang Allah tanya, apa kamu buat dengan follower? Okay, itu pun yang kita paling takut. Nak cepat popular, nak cepat cantik, pakai apa? Apa sajalah, ubat kurus lah, ubat putih lah, ubat macam-macam ubat lah.
Artinya kita tak kisah hasilnya macam mana, yang sebab kita nak cepat cantik. Nak cepat kurus buat apa? Operation. Okay. Artinya nak cantik, operation hidung lah, itulah, inilah dan sebagainya. Okey. Maka bila ada dalam hidup kita itu senarai nak cepat, itu nak kena zikir banyak-banyak. Bila semua dalam kepala kita nak cepat, nak masak cepat, nak pergi balik, nak balik cepat, nak jalan cepat, nak mandi cepat, semua nak cepat. Itu maknanya kita dah digenggam oleh syaitan. Okay, itu yang penting sekali. Sebab Allah sebenarnya bagi kita masanya sama. Kadang-kadang lagi nak cepat, dia jadi lagi lambat. Nak cepat, hasilnya tak cantik. Betul? Nak cepat, kita gaduh dengan orang, langgar orang gitu begini. Betul? Jadi sekali lagi, bangun balik kekuatan. Kalau anda dipengaruhi oleh perasaan nak cepat, bermakna kita sudah terperangkap. Artinya nak gembira susah. Faham tak? Kalau berjalan dengan orang yang nak cepat je kerja, macam mana rasa? Wah, kelang kabut tak habis, tengah mati. Lepas tu balik, penat ya amat-amat. Kerana kelang kabut itu membuat kita penat. Okey, itu perasaan yang pertama. Dan yang paling malang ialah, atau yang paling merugikan, apabila orang itu berdoa, dia nak cepat-cepat dikabulkan. Ya Allah, kalau boleh dapat bulan depan, ya Allah. Kalau boleh, ya Allah, aku nak kereta ini, ya Allah. Kalau boleh kita, itu pun lagi berantul dengan Allah. Artinya kita merasa, sebab Allah kata setiap doa itu aku terima, setiap doa itu aku balas, aku bagi, tapi masanya ikut aku. Masa yang Allah nak bagi itu ikut kita. Okay? Ada yang dia minta A tapi Allah bagi B. Ada yang Allah bagi segera, ada yang Allah bagi lambat, ada yang Allah bagi cantik, ada yang Allah bagi tak cantik. Ya Allah, Tuhanku, jadikanlah aku orang yang paling dekat denganmu, ya Allah. Agak-agak apa Allah bagi? Artinya kita nak kata, kalau nak bagi dekat, nak bagi Allah uji dulu, betul? Kalau sekolah nak naik darjah, kena buat apa? Ujian. Jadi sekali lagi, kalau orang hidupnya tanpa ujian, boleh faham? Ujian itu adalah cara Allah untuk tarik kita jadi dekat dengan dia. Tapi kita suka tak ujian? Kita seronok tak ujian? Kita seronok tak cabaran? Kita sangat tak seronok. Asal aku yang kena, asal aku yang jadi sekali lagi, kalau kita doa, ya Allah Tuhanku, aku nak jadi orang paling dekat denganmu, ya Allah Tuhanku, aku nak masuk syurgamu, ya Allah. Siapa yang berimpian, berdoa, nak dekat dengan Allah, nak dapat Allah, nak rasa ada Allah, Allah tak bagi lenggang kangkung. Allah akan bagi ujian punya ujian. Kerana kalau tanpa ujian, dia tak akan paksa diri dia untuk dekat dengan Allah. Okay, sebab itu apa saja ujian, pertama terima. Siapa sedih sekarang? Sedih siapa bagi? Allah bagi, bukan kita punya. Sedih bukan kita punya. Siapa punya? Allah. Sama juga gembira, Allah bagi. Jadi kekuatan yang kita nak angkat apa? Bila Allah bagi, terima, akui, terima. Kalau sedih, ya Allah aku sedih, ya Allah. Bagi tahu ke Allah, aku sedih, ya, aku letih, ya Allah. Ya Allah, kadang ya Rabbi nak bangun malam, ya Rabbi. Dapatlah ujung-ujung, ya Rabbi, contohnya. Betul tak? Jadi kalau kita betul-betul letih, memang letih, okay, beritahu dengan Allah. Okay, ya Allah, itu aku letih sangat, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Contoh. Artinya sekali lagi, yang paling malang apabila dia berdoa nak cepat, doanya cepat-cepat dikabul. Bila doa itu nak cepat dikabul, Allah tak terima.
Allah kata aku terima, aku bagi, tapi ikut aku. Baik tu Nabi pesan siapa yang tadi yang tergesa-gesa, yang kita kata nak cepat tadi. Siapa nak cepat-cepat, dia bekerja dengan siapa? Dia bekerja dengan setan. Dia dipengaruhi oleh setan. Ini yang kita kata yang jadi bahaya sangat. Kerana cepat-cepat itu mendorong kita untuk tidak berfikir panjang. Cepat-cepat itu membuat kita bercakap-cakap apa dah cepat. Apa yang kita rasa nak cakap, okay? Ataupun kita kata orang yang paling nak cepat popular, nak cepat dapat jawatan. Kalau dia pejabat, orang yang nak cepat dapat jawatan, dia buat apa? Macam-macam lah, tapi tak cantik. Betul tak? Jadi orang yang nak dalam konsep cepat-cepat, Allah kata apa? Kalau kamu doa nak cepat-cepat, doanya aku tidak terima. Sebab doa orang yang cepat-cepat itu doa didorong oleh setan, bukan didorong oleh hati. Jadi sekali lagi kekuatan yang nak dibangun hari ini ataupun sekarang ialah bagaimana untuk menjaga diri kita supaya tidak jatuh. Menjaga perasaan kita supaya tidak jatuh kepada proses nak cepat. Kalau ada masalah kita nak apa? Nak cepat selesai. Siapa yang selesaikan? Kita ke Allah? Allah bagi masalah, Allah juga yang selesaikan. Bukan kita, tapi kita tengah mati-matian nak selesaikan. Konon-konon kita yang pandai, kita yang tahu. Ini masalah aku yang tahu. Cantik muka. Bila ada masalah siapa bagi? Allah bagi. Kalau sedih siapa bagi? Bahagia siapa bagi? Allah. Allah bahagianya tercabut. Ada yang Allah cabut bahagianya. Ya Rabbi, tiba-tiba mengkerap, tiba-tiba rompak, tiba-tiba kematian, tiba-tiba macam-macam, kan? Jadi maknanya sekali lagi, apa saja perasaan yang sedang mengganggu kita, itu datangnya dari Allah, untuk Allah panggil kita bergantung balik pada Allah. Faham tak? Ini kekuatan. Jadi tadi nak cepat kaya, nak cepat hebat, nak cepat popular, nak cepat cantik, itu semua tu adalah dorongan-dorongan untuk tidak mengambil kira semua ini dari Allah. Yang paling utama, yang paling takut, doa nak cepat bermakna kita tidak mengutamakan kemahuannya Allah. Kita tidak kemahuan kita. Salah. Sebab itu ulama kata kalau kamu berdoa, kamu seperti kayu bersikal. Kayu bersikal laju-laju ke cepat-cepat ke perlahan? Maknanya kita ikut speed bersikal lah. Betul tak? Jadi maknanya dia tenang, lapang tapi sampai. Betul tak? Yang kedua kita kata kalau ada masalah, kita belajar dari alam. Belajar dari matahari. Ada tak matahari itu terbit cepat dari masanya? Ada tak dia kelang kabut? Jadi maknanya kita kata belajarlah dari alam, belajarlah dari matahari, sebab matahari tidak pernah kelang kabut. Tak pernah nak cepat-cepat keluar, tak pernah cepat-cepat nak masuk dan sebagainya. Jadi pada orang yang merasa bahawa dia nak dapat namanya damai, nak dapat namanya tenteram, belajarlah dari situ. Boleh faham setakat ini? Sama juga tanam pokok. Boleh tak kita nak cepat-cepat dia tumbuh? Bubuhlah bajet paksa buah. Nak bagi, bayang kau tengok elan pokok besar ini yang buah meloyok-loyok, gila kau. Tanam baru entah berapa bulan, tengok buah dah penuh. Apakah hal? Contoh, kita pun berjaya setengah mati. Faham? Sedangkan pokok tu siapa yang hidupkan? Allah yang hidupkan. Jadi sekali lagi, jangan pernah minta doanya cepat-cepat dikabulkan. Jangan pernah merasa bahawa aku boleh menyelesaikan masalah aku sendiri. Kerana semua takdir itu, semua ujian itu, semua masalah itu memang Allah datangkan ke kita untuk kita datang balik jumpa Allah, datang balik minta dengan Allah, datang balik untuk berurusan dengan
Allah. Ini kekuatan yang kita kata mengapa suara dalaman itu mesti dijaga. Yang kedua, sempat ikut. Yang kedua, okay, mengapa suara dalaman itu harus dijaga? Kerana suara itu boleh mendorong kita untuk dapat perasaan hasad dan dengki. Okay, sebab kita dia melibatkan fikiran, ish, kayanya dia dapat duit di mana, kena loteri ke apa. Artinya kita kata kita banyak cepat didorong oleh nafsu dan oleh syaitan tadi itu untuk kita membangun rasa buruk sangka ataupun rasa iri hati. Boleh faham? Iri hati, dengki, apa lagi? Hasad. Okay. Kalau Sayyidina Ali kata, dengki dan hasad itu kalau dia ada dalam badan kita, ada dalam fikiran kita, kamu seperti orang yang minum racun. Tetapi mengharapkan orang lain yang mati. Boleh faham? Kita yang sakit hati, kita yang bengkak tapi kita nak orang lain yang susah. Apa hal? Betul ke tidak? Jadi sekali lagi suara dalaman banyak mendorong kita untuk kita jadi iri hati, dengki, dendam dan sebagainya. Sedangkan perkara ini adalah hadiah dari Allah. Kalau dia kaya pun Allah bagi, kalau kamu tak kaya pun Allah bagi. Betul? Jadi sekali lagi tolong kenal pasti perasaan-perasaan ini supaya kita kata kita tidak terperangkap dalam sikap-sikap. Kalau dengki dia buat apa? Kalau iri hati dia buat apa? Sama ke lain? Apa pun perasaannya, dia tak senang dengan kesenangan orang lain. Dan kalau boleh dia tak senang itu, hapus dari orang itu, bawa masuk ke dia. Boleh faham? Itu iri hati yang kita kata boleh membunuh semua ibadah. Jadi sebab itu tolong belajar tentang apa suara yang keluar dari dalam badan kita, apa yang keluar dari hati kita, apa yang keluar dari perasaan kita. Kita sebenarnya kalau kita tak belajar, kita tak pernah memikirkan apa suara yang keluar. Boleh faham? Tapi kalau kita belajar, insya-Allah. Kalau sedap, nak pergi ke sana, nak pergi ke sini, pergi ke sana nak buat apa, nak dapat apa, hujungnya apa? Kena cari hujungnya juga. Hujungnya apa? Nak senang hati orang ke nak senangkan Allah? Nak lawan Allah ke nak taat Allah? Yang Allah redha ke tak redha? Itu yang suara ketiga tadi tu. Okay? Ilham ataupun petunjuk dari Allah. Jadi kita kata kenapa suara ini mesti dijaga, mesti dikawal, kerana orang yang hidup dalam kerasaan dengki, hasad, tidak jumpa namanya tenang. Tidak jumpa namanya tenang. Oleh sebab itu sekali lagi, kalau kita ambil kira, apa contoh orang dengki? Siapa yang ada dalam hidup kita yang kita jumpa dengki? Yang paling besar sekali. Ada? Baik itu kita kata kalau Abu Jahal, Abu Lahab, okay, dia kaya pun. Tapi kenapa dia tak senang dengan Rasulullah? Contoh. Jadi maknanya rasa tak senang itu adalah rasa iri yang sangat-sangat. Mengapa Rasulullah dapat pengikutnya begini, ramai dan mudah dan begitu dan begini. Jadi sekali lagi kekuatannya, siapa yang terhinggap oleh perasaan dengki dan iri hati adalah dia yang sudah digenggam hatinya oleh setan dan juga nafsu. Sebab itu belajarlah tidak dengki dengan apa yang orang bagi. Kerana apa? Kalau kita lihat Sayyidina Umar kata apa? Kalau sesuatu rezeki itu memang untuk aku, memang sudah Allah. Rezeki siapa bagi? Allah bagi. Allah yang bagi peruntukan. Tidak ada rezeki yang diturunkan Allah salah tempat, salah orang, salah cara, tak ada. Maka Sayyidina Umar kata apa? Aku tak susah hati untuk rezeki aku diambil orang ke tak diambil orang. Okay? Kerana kalau rezeki itu memang Allah peruntukkan untuk aku,
pasti dia akan balik kepada aku. Dia akan datang. Okay? Walaupun dia duduk jaraknya dengan rezeki itu sejauh 2 gunung. Gunung yang pertama, gunung yang kedua. Tapi rezeki itu pasti akan datang. Sebab itu jangan susah hati orang kata, oh ni ambil rezeki aku lah ni. Kalau kata kamu tak cepat, orang lain ambil. Betul tak? Ada tak gitu? Itu ada iri hati ke tak ada? Itulah ceritanya. Sebab dia tak pernah merasa bahawa rezeki itu dari Allah dan Allah saja yang akan menyampaikan pada kita. Sebab itu tak payahlah nak lampu-lampu, nak pujuk, nak macam-macam benda untuk dapat benda yang bukan hak kita. Tak akan dapat. Okay? Jadi sekali lagi, maknanya kalau rezeki itu bukan untuk aku, katanya. Okay? Walaupun jaraknya antara 2 bibir, dekat rezekinya, tapi dia tak singgah ke kita. Sebab itu bukan rezeki yang diuntukkan oleh Allah kepada kita. Jadi sekali lagi, kita nak bangun balik kekuatan, jangan pernah ada merasa, oh tu dia ambil hak aku lah tu. Patutnya aku yang dapat, bukan dia yang dapat. Nampak tak? Kalau aku dulu tadi mesti aku dapat. Tapi aku dah kedian pula. Macam mana lambat sikit lagi. Kita merawat diri kita dengan cara yang salah. Boleh faham? Sebab sekali lagi rezeki tidak akan bertukar tangan, bertukar alamat. Salah tuan, salah cara. Okay? Oleh sebab itu kita kata sekali lagi, bangun keyakinan bahawa kalau ada dorongan dari dalam, sama ada fikiran kita atau perasaan kita yang mengatakan itulah dia dulu sebab tu dia dapat, ataupun kita kata oh sebab dia senior, tak ada senior tak dapat juga, ada junior dapat juga. Betul? Kerana sekali lagi tolong pegang prinsip dalam kepala kita untuk jadi orang yang tenang. Kita tak peduli apa orang dapat. Kita hargai apa yang ada di tangan kita. Sebab rezeki itu memang Allah sudah peruntukkan dan tidak akan pergi ke mana-mana. Boleh faham? Jadi sekali lagi, kekuatan untuk memahami suara-suara dalaman ini akan membantu kita, ataupun kita kata suara-suara batin ini akan membantu kita untuk mengawal perasaan kita, emosi kita, fikiran kita tidak bertindak mengikut apa yang Allah tentukan. Sebab itu kadang ada orang tak sabar, jadi macam mana? Buat benda-benda shortcut contohnya kan. Jadi sebab itu kita katakan sekali lagi, kita ambil contoh Nabi mana yang Allah dah pukul dulu, yang dalam perut ikan, Nabi Yunus, betul tak? Apa Nabi buat dalam perut ikan? Dia cerita nak keluar ke? Dia nak tumbuk-tumbuk perut ikan tu untuk bagi muntah ke? Okey, boleh nampak? Dia tak ada fikir macam mana nak keluar. Boleh faham? Kalau kita agak-agak macam mana? Gelang kabut, betul ke tidak? Kerana kita merasa kita mampu untuk berusaha untuk nak keluar. Jadi sebab kita rasa kita ada kemahuan, ada kemampuan. Jadi sekali lagi, dalam hidup ini kadang-kadang kita diperangkap dalam satu situasi, tetapi kita tak ingat bahawa situasi itu, keadaan itu siapa punya peta? Allah. Tapi kita sibuk macam nak ngurus. Saya tak selesa lah duduk kat jabatan yang rasa ni minta nak tukar lah noneh. Betul tak? Berusaha lah mati-matian. Dapat ke tak dapat? Boleh tentu dapat. Belum tentu dapat. Dan kalau dapat pun tidak membahagiakan. Menyesal lah pula aku minta tukar. Ada tak orang macam tu? Ada. Boleh faham? Kerana apa? Dia tak ada rasa masalah itu dia boleh selesaikan. Boleh faham? Nabi Yunus, kenapa dia tercampak masuk dalam 3 kegelapan? Gelap laut, gelap tengah malam, gelap dalam perut ikan. Okay? Tapi hubungannya dengan Allah sangat hebat. Walaupun terperangkap macam itu, dia tak ada kata macam mana nak keluar, apa cara nak buat, tak ada kelang kabut pun. Okay? Dia tahu dia mati ke hidup ke bukan kerja dia. Kerjanya
Allah. Jadi kalau nak dapat tenang, pegang prinsip itu. Apa pun keadaan yang kamu lalui, di mana pun kamu berada, apa pun masalah yang kamu hadapi, pertama minta balik ke Allah, serah diri balik ke Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. Artinya kau yang maha baik, kau yang maha hebat, dan aku ni yang jahat. Dia tak marah pun kaum dia, aku ni. Macam Nabi Adam lah. Betul? Macam mana doa Nabi Adam? Rabbana Zolamna. Jadi maknanya sekali lagi kita nak bangun balik kata Nabi kata dia tak marah pun iblis pun. Kan iblis yang kacau dia, betul tak? Dia tak marah pun isteri dia. Itulah engkau yang pujuk-pujuk aku suruh makan daun ni, patutnya tak payah makan, betul tak? Dia tak ada marah siapa-siapa pun. Okey, tapi apa? Siapa yang zalim? Diri sendiri yang zalim. Kalau kita agak isteri tu dah kena lempang agaknya. Ini kau punya pasal, ini pujuk-pujuk aku untuk makan daun buah ni. Padahalnya dah cakap jangan makan, betul tak? Iblis pula kata kamu kalau nak kekal tinggal lama di syurga, kau kena makan ini. Sebab Iblis kata ini pokok kekal. Ini buah apa? Buah abadi. Buah yang akan buat kamu abadi di syurga. Tapi masa doa dengan Allah, Rabbana Zolamna, aku yang zalim. Aku yang zalim. Tak ada pula kata ini iblis punya hal ni ya Allah. Ini pula isteri aku dia punya pujuk-pujuk kat aku ni. Tak ada dia marah siapa-siapa. Dia yang ngaku. Okay, dia ngaku dia salah. Tak salahkan siapa? Ini yang kita nak pegang. Jadi dia berdoa dalam keadaan yang sangat tenang, tak sakit hatikan siapa-siapa pun. Walaupun orang tu yang salah. Iblis yang salah. Kau kata gini-gini. Kalau kita agak-agak apa? Cari iblis balik. Betul lah. Ataupun kita marah juga isteri kita. Engkau yang pujuk-pujuk sangat. Ia sangat nak makan buah ni. Contohnya. Jadi kekuatan yang nak kita kata, kenapa Nabi Adam boleh hanya minta ampun dengan Allah dan mengaku dia zalim pada diri sendiri. Bermakna mengaku kesalahan sendiri lebih mudah untuk dapat ampunan dari Allah. Sama juga Nabi Yunus. Okay? Nabi Yunus disalahnya apa? Dia rasa berkuasa untuk nak ubah kaumnya. Okay, dia rasa dia berkuasa mampu untuk ubah kaumnya. Tapi dah cuba, tak boleh juga. Jadi maknanya dia rasa, alamak aku ni gagal macam tu kan. Jadi akhirnya merajuk, marah gitu. Jadi jangan, maka yang kita patut belajar, apa pun keadaannya, balik serah diri pada Allah untuk dalam keadaan tenang, insya Allah. Itu salah satu daripada kunci-kunci untuk tenang dalam menghadapi kehidupan. Boleh? Belajar mendengar suara-suara dalaman yang positif. Suara dalaman yang tidak membuat kita jauh dengan Allah, dan suara-suara yang tidak membuat kita sengsara. Boleh? Sekali lagi, baru minta maaf terlebih 5 minit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha mendengar, ya Allah yang Maha melihat, ya Allah yang Maha pengasih, ya Allah yang Maha penyayang. Ya Allah, kami mendadah tangan kepadamu di hari terbaikmu ini ya Allah, agar kami diberikan bimbingan, petunjuk, hidayah, kekuatan dan ketenteraman, agar kami mampu untuk membangun jiwa kami sebagai orang yang paling dekat denganmu, berusaha untuk bertemu dengan namanya ketenangan dalam hidup, kelapangan dalam pikiran, dan tindakan-tindakan yang benar-benar membantu kami untuk lebih dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan kami dari perasaan risau, perasaan takut, perasaan tak cukup, perasaan tidak tenteram, dan perasaan yang membuat hilang keyakinan denganmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami mampu untuk membuat fokus yang betul, fokus yang sesuai, agar kami mampu menuju kehidupan yang lebih baik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan matlamat hidup kami untuk dekat denganmu, untuk mencari ampunanmu dan untuk mendapat sayangmu ya Allah. Tidak ada lain yang kami harapkan selain daripada sayangmu ya Allah, dan ampunanmu, dan akhirnya redamu, untuk layak bertemu denganmu, layak untuk
masuk ke syurga-Mu, layak untuk menjadi pengikutnya Rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina wa ziyadina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sampai di sini dulu pertemuan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. 2 bulan akan datang, selang sebulan, betul. Kita akan berjumpa selang sebulan, tidak lagi setiap bulan. Mudah-mudahan umur-umur kita dipelihara Allah untuk layak berjumpa dalam sesi-sesi yang akan datang. Jadi sekali lagi ya, menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf anda kata ada yang tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, dan kita sama-sama berdoa dengan Allah agar Allah terima ibadah kita, Allah panjangkan umur kita, Allah angkat semua doa kita, dan paling utama Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi insya Allah. Kalau tak jumpa, kalau ini yang terakhir dengan berita Umi berangkat jumpa Allah, tolonglah kirimkan sekeping Fatihah untuk Umi. Mudah-mudahan kita dikumpulkan begini di syurga Allah InsyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih Tun atas usaha untuk menjayakan program. Mudah-mudahan Allah angkat sebagai ibadah amal soleh insyaAllah.